Kita pergi mana? Kita pergi mana? Kita pergi mana? Taman Negara Kuala Tahan. Okey, sekarang ni kita pergi ke pusing-pusing Taman Negara. Pusing-pusing Taman Negara. Ni dah Taman Negara. Pusing-pusing Taman Negara. Bola di Taman Negara. Lalu jeram sikit ah, jeram. Ya, ni dia. Kapia, okey tak? Okey tak? Okey tak naik best tak? Best tak naik bot? Ha? What the heck? Chan, okey Chan? Ha? Okey ah? Ni doang ni ha. Bye bye. Cepat balik kita patah balik. Cepat atas. Tunjuk. Yaya naik boat lain. Abang naik boat lain. Okey, ni kita turun ya. Kita turun balik. Tadi kita naik, kita turun balik. Bestnya naik boat juga. Jan, kenapa Jan? Panas ke? Ni restoran terapung Taman Negara. Sekarang ni kita nak singgah ke Mutiara Resort. Saja singgah sana. Kita dah sampai ke mana? Kita dah sampai ke mana? So sekarang hari ni random kita dekat Taman Negara National Park. Kita tengah ronda-ronda. Saya nak tengok apa yang ada kat atas. Ya, kita kat sini. Atas dia. Nanti kita nak pergi mana lepas ni? Lepas ni nak pergi mana? Ha? Kita nak naik atas. Kita nak tengok apa yang ada dekat atas. Ronda-ronda kejap. Because we never been there. Okey. Cuba cerita sikit kat sana apa dia? Sana Kuala Tahan. Jeti Kuala Tahan. Kita orang turun daripada sana tadi. Lepas tu kita naik boat daripada jeti dekat situ. Kita pergi ronda-ronda. Kita akan bawa dia orang akan bawa kita ronda ke sana. Pusing sampai sana. Okey. Ini pit stop kita. Okey, jom. Jom kita tengok apa yang ada kat atas. Jom. Ya. Kita sampai. Boleh. Okey. Lepas mendaki tangga lebih kurang 3 flight of stairs, kita dah sampai dekat Mutiara Taman Negara. Taman Negara. So sebelah sana ada dia punya kafe. Mana? Oh, kafe. Ada dia punya kafe. Lepas tu atas so kita nak naik atas ni. Kita nak tengok apa yang ada. Right. Jom pergi sana. Dia sampai seli dia. Lawa seli dia. Ni kawasan Mutiara Resort. Unang. Kat mana kita? Kita dekat
Taman Negara. Ni ada banyak-banyak resort. Mutiara ah, Mutiara. Ayah ambil gambar. Ha. Abang sini. Abang. Okay, kita ambil gambar ni dia punya chalet chalet dia Pak apa? Center dia, Pak Center. Pak Center. Ada apa? Mungkin ada show kot tadi. Show. Show apa dekat tengah-tengah ni? Tak tahu apa benda yang diorang dudukkan dekat sini. Mungkin tempat lepak-lepak, pot-pot minum-minum. Lepas jalan. Okay, jom kita tengok apa yang ada kat sana. Wow. Ayo. Ni Pak Center. Ayo. Sekarang ni tengah masa-masa tengah dahaga air. Chan ni Chan. Chan, kita pergi mana Chan? Chan. Sekarang ni kita kat mana? Chan. Sekarang ni kita kat mana? Kita Taman Negara. Kan? Pergi mana? Tak dengar? Apa dia? Tengah makan naik. Sekarang ni je. Macam mana kita? Mau nak balik lah? Sebab semua orang dah habis pusing dah singgah minimarket dekat semua kita minum. So kita nak balik ke bawah jadi kita ready. Kita akan turun ke tu. Kat ni tangga dia. Okey. Balik. Sekarang ni. Kita sekarang ni nak balik lah sekarang ni. Sampai kita bercuti tu. Kita dah sudah nak sampai. Mau sampai. Sampai dah ke seberang. Tenang, kita kat sini. Kita pula orang. Kita buat lagi ni. Ronda-ronda. Okey, kita sampai. Sekarang ni kita pula apa aktiviti? Sekarang kita nak pergi cari kuda-kuda. Kuda-kudapan. Dekat Minum-minum. sini, area Kuala Tahan ni banyak restoran floating. Lepas tu banyaklah turis dan foreigners yang datang lepak lepas naik daripada Mutiara Kuala Tahan. Okey. Kita nak cari kedai untuk Minum-minum lah. minum-minum lah. Kasih mandi-mandi. Basah kat tekak. Basah kat tekak. Kasih mandi-mandi. Sekarang ni pukul apa, Haing? 3:30. 3:30. Okey, last aktiviti kita minum tu kita balik. Minum-minum. Kita cari yang manis-manis tu. Apa Zari? Macam mana? Okey, kita pergi minum dah. Restoran One Watt Cafe. Kita tengah order minuman. Masing-masing dah harga Abang Zari pun berpeluh-peluh nampak. Air ni. Abang Zari minum apa? Air bida. Air Biza Bida. Nescafe O. Chan, okey tak? Okey tak? Okey Orangnya. Okey. Chan nak order air apa?
Ayo. Air coklat. Oh, sudah ke penantannya. Puna? Daga. Daga gini kan. Dah penat lah ini. Sekarang ni kita tengah minum. Berarti minum. Tadi dah order. Ni pemandu pelancong kita Ijah. Yang ni. Oh, ingat. Yang ni. Air 02 je. 3. Sekarang kan pukul apa? 4.20. Ha. Dah habis dah minum-minum, so kita nak balik. Dah habis dah, kita pun dah lecah-lecah, dah perut dah kenyang, perut dah kenyang, hati dah senang, so kita Okey. nak balik. Balik ke Jengka. Tinggal dulu. Mhm. Kalau dah naik dulu, dah balik. Okey. Jom.